tau masa form 1 aku nak bawa motor muka bapak aku. Macam marah weh. Aku form 4 baru pandai. Makan. Yes. First strike already. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my channel for fishing. Dan selamat hari raya. Hari ni raya ke 7 tak salah aku. 7 ke 6? 6. So hari ni sekian lama aku berehat sepanjang bulan Ramadan. Ada juga aku mancing tapi kumpau lah, ikan boleh ke puasa. So hari ni aku nak cari strike lah, tapi dekat-dekat je, dekat kampung aku je. Kita tengok lah dapat strike ke tak hari ni. So jom lah, let's go. Kita tengok lah, tak nak buang masa. Kalau ada strike tu Alhamdulillah. Kalau tak ada tu memang tak ada lah video ni. Dapat seekor pun jadi. Sebab aku dah lama tak update apa YouTube. Dah lama sidai. So jom lah, let's go. Kita pergi mancing. Okay, jom geng. Kita first spot dulu. First spot lama aku dulu. Bila aku pernah mancing kat sini, tapi tak tahu lah ada ikan lagi tak sekarang. Kita try first spot ni dulu lah. Wah, susah nak lalu. Saya agak belakang sikit. Let's go. First spot aku. Dah lama aku tak datang. Okay, kita cuba je lah pagi ni, petang ni. Aku pernah lama lah tak try. Sini lah, daripada jembatan dulu. Jembatan sini. Dah lama geng aku tak mancing. Aku mancing itu bulan Ramadan pun kumpau. Ada yang menyamboi. Strike yang tak kena. Okay, air dia sudah elok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jembatan pun hidup segan, mati tak mau. Sekejap soft rock dapat beli, nak pakai. Tadi aku nak beli soft rock baru geng, tapi kedai tutup. Cuti Ahad. Pakai apa yang ada lah. Ikut wah. Pakai ikut lah. Sekejap Kita have fun je. Lawat pun lama ni. Okay, setak hari ni aku menggunakan ASP Vagabond 6x3 820 reel sisa kaset Z, ratio 773, max strike dia 9 kg, tali Osmond Dragon 30 lb, apa tu, leader by Seahawk Fluoro Max 90%. Aku pakai 30%, 30 lb. So jom kita cuba. Ni daripada password ni mesti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Balingan gagal. Balingan hambar. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput lah. Sekejap. Okay, jom kita try kat sini tak. Ada pergerakan untuk sana. Ada pergerakan. Keruan dari sini je. Kompas sini lah. Abang curut pun okey. First cast. Third cast. Makan. 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 Yes. Dia bawa sangkut ni. Alah, lucu ni. Aduh. Allahu Akbar. Wah. Okay geng, next day. Minggu lepas hari tu aku pergi kumpau dekat kampung aku. So hari ni aku repeat untuk hari kedua lah. Kat sebelah sana tu ada monyet sekumpulan monyet tu. Jangan harap dia tak datang sini lah.
Ni kena peka, extra peka ni. Ni macam-macam. Okay geng, hari ni aku nak try ESP Rabi. Ni yang besar, version besar sikit. Dulu aku pernah pakai yang mini, sekarang aku pakai yang besar sikit. Sebab sekarang kedai yang supplier ESP dah dekat. Tempat aku dah ada kulai. Tak payah pergi jauh-jauh. So kita tengok hanya ke hari ni. Sebab aku dah berapa kali geng pergi mancing kumpau je. Ikan ada, tapi makan je kumpau. Tak boleh strike. So jom kita cuba hari ni. Setup aku ESP Acer 6x6 820. 820. Lepas tu reel Haji King Mamba BC 128 max drag 4 kilo. Ratio 78. Apa namanya ni? Tali ESP Imo 4 25 LB. Leader Seahawk Fluoromax 30 LB. Soft rock ni ESP Rabi. Ni yang besar je, warna pink. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast. Allah. Ni pot ni aku pernah pergi geng, tapi aku tak tahu lah ada ikan ke tak. Depan tu ada. Bapak aku pernah bawa pergi sini. Aku pernah pergi dengan bapak aku kat sini, tapi dah berapa tahun lepas lah. Zaman aku main apa aku masa tu aku pakai set up warna merah aku tu. Puyu basking dengan ni Pioneer Inferno. Anak ikan ke ni? Takkan anak ikan boleh main sampatan ni? Banjir apa? Allah. Main atas lecak Innahu fi Sulaiman fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Agak depan pelepah yang ada lah. Baik. Takkan tak ada ni. Makan ni. Wah lah lucut. Wah. Aduh lucut. Tak lekat. Curut. Aduh mak, aku dah cakap ada lah. Aduh. Makan ni. Oi, tak kena weh, besar tu. Kau nampak tak? Makan lagi lah, come on. Makan lagi. Tak lekat weh. Makan. Ambil lagi. Besar tu. Ambil lagi, jangan takut. Ada lagi tu. Ambil lagi. Tak lekat pula dia ambil. Ambil lah.
mana bawa motor. Aku dulu nak bawa motor, bapak aku marah. Muka siap merah masa form 1 aku nak bawa motor. Muka bapak aku siap marah weh. Aku form 4 baru pandai. Makan. Sweet. Yes. Yes, deh. First strike pada day. Alhamdulillah. Curut. Alhamdulillah mak dia keluar. Alhamdulillah. Not bad. Alhamdulillah. Curut. First strike untuk hari ni. Hop. Okay. Alhamdulillah. Kita ukur dulu. Aku nak kena ambil gambar. Kalau dia cukup 20 cm ke atas, baru aku kena ambil gambar dengan aku diri aku lah. Kalau tak payah. Yeah. ASP measuring tape. Ada syarat untuk join ASP strike challenge. Alhamdulillah. Aku cabut mata kail dulu. Okay, jom. Kita release. Thank you for the fight. Air dia jernih gila. Dia biasa ruas sini dia main bawah-bawah kan. Bawah-bawah rata-rata kan. Bawah-bawah jadi tempat-tempat macam ni macam tadi lah. Sampai 3 surau kan. Kat sini kampung ni memang kan, Sripaya ni memang ada banyak surau. Ada 3. Ada 3 surau, banyak gila. Jadi bukan alasan lah kata Sripaya tak boleh solat. Surau dekat banyak, boleh solat. Ish, tak kena. Uish. Wai. Tak kena weh. Okay, tak kena. Miss. Uish, boleh tahan tu. Kali kedua mesti aku lalu mesti ada mesti makan lagi tak dekat weh. Apa ni? Din. Pum. Makan. Yes. Besar ke? Yes, strike kedua. Yes, besar sikit. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Sekejap. Injek. Alhamdulillah. Strike besar sikit. Dah lama tak kena saiz lagi. Oh kau. Boleh tahan ke saiz dia. Ni 40 cm ada ni. 40 pula. 25 30 lah. Tadi yang kecil tu pun 30. 25. Begini kan. Alhamdulillah. Hanya aku dah agak lah. Mesti ada je sebelah tu. Tunggu mangsa. Alhamdulillah. Saya sikit lah. Sekejap. Boleh lah nak dekat panjang handle. Sekejap. Aku beli dulu. Minum dia. Nak cegah injet sikit. Aduh, hai. Seluar aku ni pun tak boleh naik. Semut pula ber ni. Goyang-goyang nak naik.
Ah. Boom. Yes, strike ketiga. Alhamdulillah. Oh ya Allah, rezeki aku. Alhamdulillah. Geng, strike ketiga. Nampaknya 3 kali lah. Aku banyak mata ni dapat ni. Alhamdulillah. Strike ketiga on ESP Yiku. Alhamdulillah. Okey geng, itu je untuk video kali ni. Alhamdulillah aku berjaya naikkan 3 ekor haruan. Banyak miss geng, gila. Daripada kampung aku sampai kat sini 8 kali aku miss. So untuk video kali ni Alhamdulillah tak kumpau, dan aku berjaya join ESP Strike Challenge. Untuk maklumat nak join ESP Strike Challenge tu, korang boleh pergi TikTok ESP Fishing. Dia ada bagi tahu macam mana nak dapat tu. Tulis je ESP Fishing kat TikTok tu. Nanti ada TikTok dia bagi tahu macam mana nak dapatkan nak join ESP Strike Challenge. Tak salah aku sampai hujung bulan 4 ni kot. Last call untuk tu. Yang penting kita kena ada fishing tape macam gambar ni aku tunjuk. Tu gambar tu. Tu je. Alhamdulillah. Okay. Kepada yang dah menonton video ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang dah menonton. Dan aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya dan batin, kepada seluruh umat Islam dan umat Islam yang menonton video ni lah, yang penganut agama Islam kan. So itu je. Jangan lupa video akan datang, jangan lupa support aku dengan tekan like, share, komen and subscribe kat bawah tu. Video akan datang, insyaAllah. Minta maaf sebab sidai. So